Assalamualaikum guys, pelabur-pelabur di Bursa Malaysia. So hari ni tuan-tuan, seperti yang FY dah terangkanlah dalam video-video yang sebelum ini kan, pasaran IPO masih lagi slow tetapi dah better lah, dah lebih baik off the rock bottom kalau dibandingkan pada bulan Mac tahun ini kan. So cerita dia tuan-tuan, FY juga dah terangkan yang saham IPO kalau dia nak naik, kalau dia naik pada hari penyenaraiannya kan, dia kena turunkan harga lah, betul tak? So kalau anda lihat kan, EcoShop kan turunkan harga baru-baru ni kepada RM1.10 dan dibuka pada RM1.25. Sekarang dia dah naik lah dekat 127, 128 kan. Begitu juga perihal dengan Kuku International ni. Kalau anda lihat, IPO price untuk Kuku adalah RM1.29. Pada hari ini, Jun 11, semalam, dah keluar dia punya press conference yang mengatakan dia dah turunkan harga IPO Kuku daripada RM1.29 kepada RM1.08 sahaja. Bos untuk retail dan juga untuk institutional investors. Cantik lah tu kan. Jadi untuk mereka-mereka yang melabur saham, dia dah jadi atraktif lah pasal permintaan tu rendah kan. Jadi dia turunkan harga untuk menjadikan dia lebih atraktif lah, lebih menarik untuk para pelabur sekalian. Dan mereka-mereka yang dah apply saham Kuku yang terlebih dahulu dan dah diambil duit mereka RM1.29, baik di MITI ataupun IPO awam yang anda apply dekat Maybank 7 ke Mumu ke mana-mana tu, and duit anda balance 21 sen tu akan dipulangkan kembali. Sekarang harga Kuku adalah RM1.08. Jadi dia lebih atraktif, InsyaAllah kan. InsyaAllah pada pandangan FY pada harga ini, InsyaAllah saham Kuku tu akan naik pada hari penyenaraiannya nanti. Alright tuan-tuan, all the best, good luck. Anda nak belajar saham, nak buat duit dengan pasaran IPO, FY boleh bantu. Nak buat duit investing, FY boleh kongsikan ilmu macam mana nak pilih saham tersebut. And anda nak melabur saham growth ke, nak melabur saham income ke dengan dividen, atau anda nak trading, FY juga boleh bantu bagi anda trading ideas. Dengan syarat anda buka akaun CDS dengan FY di Kenanga. Link ada dekat atas. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.